Episod sebelumnya, kami baru settle mendaki ke Bukit Penarikan di Bahau Negeri Sembilan. Selesai mendaki, kami terus menuju ke sebuah lokasi yang menyimpan satu hidden gem yang terletak di Kampung Bintongan, Rembau. Lokasi ini dinamakan Jeram Rekreasi Sungai Talan yang mempunyai air terjun dan juga sungai yang sangat cantik dan sebahagiannya termasuk di dalam hutan simpanan Angsi. Kebetulan waktu kami pergi ada satu campsite yang baru sahaja dibuka. Kami ambil keputusan untuk camping satu malam di sini. Teruskan menonton video kami akan share pengalaman kami sepanjang berada di Jeram Rekreasi Sungai Talan ini. Assalamualaikum guys. Untuk episod yang lepas kita datang hiking Bukit Penarikan. Untuk hari ini kita datang bercamping di Rekreasi Sungai Talan di Rembau, Negeri Sembilan. Kita camping kat sini untuk satu malam dan kita nak tinjau lah apa yang best sekitar sini. Spot camping dia dan juga air sungai dia. Orang kata kat sini ada air terjun guys. So air terjun tu nak kena pergi trekking lebih kurang dalam 15-20 minit macam tu. So apa yang best kat sini, untuk kawasan-kawasan sekitar campsite ni airnya tak dalam. Lepas tu ada batu-batu sedikit. Semua peringkat umur sesuai nak mandi area sini. Untuk camping di Rekreasi Sungai Talan ni, dia ada dua campsite. First campsite depan sedikit lepas pada pintu masuk. Second campsite iaitu di first stand campsite yang betul-betul di tepi sungai lah, yang kat belakang saya ni. Okey, campsite ni masih baru lagi guys. Baru je 1 bulan pembukaan dia. So kita orang yang terawal juga datang ke sini untuk bercamping di first time campsite ni. Harga untuk camping satu malam ialah RM25. Ni harga promosi sekarang RM25 untuk per malam. Tak kisah berapa orang, tapi untuk satu kemah je RM25. Untuk sekarang ni lah, tapi saya tak pasti lagi untuk akan datang macam mana. Untuk toilet ni dia berkongsi untuk yang campsite yang first tadi tu, dia dah berkongsi dengan sana dulu. Untuk sementara ni dia kongsi toilet dan juga surau. Untuk anda yang berhajat nak datang ke sini nanti, sangatlah mudah saja. Boleh terus search lokasi di Waze ataupun Google Map. Dari jalan besar dah tak jauh dah, hanya 5 minit je lagi untuk sampai ke kawasan Jeram Rekreasi ni. Tak perlu risau sebab memang banyak signage yang ada di tepi-tepi jalan. Okay guys, bila korang dah sampai di Rekreasi Sungai Talan, inilah dia punya reception orang kat belakang saya ni. Korang boleh ambil nombor dia dulu. Buat masa sekarang ni untuk walk-in masih lagi boleh sebab belum ramai orang lagi. Kebetulan kami datang semalam pun secara walk-in saja. Tak perlu booking. Kita pun saja-saja datang survey. Kebetulan ada kosong, ngam pula tempatnya. Tu yang terus dapat. So untuk korang nanti nak datang ke campsite ni, korang boleh ambil dia punya nombor lah. Lepas tu ada nombor admin dia. Dan boleh WhatsApp berhubung lah dengan admin dia bila korang nak booking, nak masuk ke apa semua. Okay, sepatas kilat ada orang reply nanti. Okay guys, kebetulan kita datang hari ni. Diorang masih lagi dalam proses nak pasang signboard Okay, diorang dah betul-betul lama tau nak pasang tu. Ini signboardnya. Nak signage untuk campsite ni. Diorang akan pasang dekat sini. Akan buat signage lah untuk kawasan tapak camping di sini. Okay, terbaik guys.
guys, sekarang kita orang nak pergi ke lubuk air terjun. Ada air terjun, ada lubuk. Dia panggil lubuk Kuali dengan lubuk apa satu lagi tu, saya lupa lah. Apa nama tempat ni apa? Sungai Talang. Lubuk Talang. Lubuk Talan. Talan. Dengan lubuk Kuali yang orang kata yang hidden gem ada dalam kawasan rekreasi Sungai Talan ni. Ya. So insyaAllah kita trek ini ambil masa lebih kurang 15-20 minit macam tu. Kalau orang dah biasa tu sekejap je lah. Macam kami baru first time, seloknya pergi yang dengan orang yang dah biasa pergi, ataupun boleh ambil first time campsite punya guide. Diorang ada sediakan juga dia punya trekking ke air terjun tu. Bayar RM5 kot satu kepala. Untuk kanak-kanak saya tak pastilah, mungkin tak ada charge. Untuk dewasa RM5 ada orang charge untuk satu activity trekking ke lubuk air terjun ni. Okay guys, kita akan tunjukkan perjalanan kita ke sana. Okay, jalan dia untuk 2-3 minit pertama kita akan melalui kawasan kebun-kebun orang. Dalam ni banyak kebun-kebun. Lepas tu pokok-pokok yang diwartakan sebagai hutan simpan angsi. So tak boleh cerobos sesuka hati lah. Okay. Ni kebun-kebun durian, ada banyak-banyak pokok ni. So ni lah jalan dia. Jalan dia denai ni. Lalu ikut sini je. Tapi dia ada banyak denai sebab dia boleh tembus ke mana-mana je, ke kebun-kebun. So nak kena, kalau dah biasa pergi, insyaAllah boleh ingat jalan dia. Pergi air terjun. Okay guys, lepas masuk daripada kebun orang, kita akan lalu ikut tepi-tepi sungai ya. Ni ada sungai. Kita akan meredah hutan di tepi-tepi sungai ni. Ada banyak batu-batu besar ni. So memang jalan dia agak gelap sikit lah. Kalau pergi petang tu dah gelap dah. Seloknya pergi awal pagi lah. Awal pagi masih lagi terang. Dan juga masih ramai orang yang akan trekking ke air terjun ni. Dah 10 minit pertama kita jalan ni, hutan ni. So hati-hatilah. Ni banyak akar-akar, pokok-pokok, batu apa semua ni. Nak kena jaga-jaga kaki apa semua tu, jagalah. Slipper pastikan kalau pakai pun yang ada tapak sikit sebab betul-betul licin. Dah ada yang batu yang berlumut Jalan sini juga. Jalan depan. Itu sungai yang pertama kan ni? Dia ada 3 cross semua. Jalan air je lah. Rasa licin juga, batu jalan air.
Ini Okay guys, kita dah sampai di area lubuk nombor 1 Lubuk nombor 1 ni best lah untuk terjun daripada atas batu besar tu. So kita nak naik atas lagi dan nak tengok air terjun. Yang kita nak sekarang kita pergi ni nombor 2 air terjun Okay. So kita kena cross sungai kat sini. So untuk ke air terjun dah tak jauh daripada lubuk yang nombor 1 tadi tu. Lebih kurang 5 minit lagi tambah. Kita jalan ikut tepi-tepi denai dia tu ada laluan. Tapi hati-hati jalan sini batu licin. Lepas tu ada akar-akar kayu, akar-akar pokok. So nak kena tengok dengan betul lah kat mana kita pijak kan. So guys, kita akan persembahkan kita dah sampai di air terjun guys. Itu dia air terjunnya. Laju kat air dia tu ada? Tu geng korang kat Bukan orang. Tak try naik kat situ lah. Kat lubuk tu. jadi Kita nak beritahu kita dah tiba custom kan. Tengok Tarzan Malaysia kan. Soalan lah. Gimana? Makan ni nak terjun kot. Okay guys, tadi kita orang
Mandi dengan geng-geng kat sini geng-geng camping juga, diorang kemah sebelah tadi tu. Kita datang kat sini, kita ikut salah seorang diorang punya geng tu. Jumpa diorang punya geng mandi-mandi dekat air terjun Sungai Talan. Memang mantap lah geng-geng ni. Sporting habis. Puas hati kan mandi kat sini. Air tak berapa sejuk sangat. Okey-okey je. Oh, diorang kat belakang ada meriah kan. Diorang buat terjun Tarzan dekat sini. Okay guys, alhamdulillah rezeki kita hari ni memang bernasib baik. Owner campsite ni ada buat makanan lebih-lebih. Dia hantar kat kita punya kemah ni. Memang terima kasih banyak ya. Yang terbaik. Bukan kosong, ni dah ngap. Dia dah ngap, bukan kosong dia hantar penuh tadi. Tadi datang tu banyak lagi ya. Penuh, so tadi dah tak kuih-kuih pun banyak ni, ada bihun. Terima kasih owner campsite, first time campsite, organizer, CEO apa semua. Memang terbaik. Servis korang untuk hadir ke sini. Betul. Servis A, suasana A, lagi dia punya apa orang kata facilities pun akan dipertingkatkan lah lepas ni. Ini sebab dia orang baru lancar untuk masa sebulan ni. Okey, subscribe guys. Ada kali pak pula mana mari ni. Di gelombangnya sehujan pada melang Samarinda Kau menang. Apa tidak potong lagi? Air.